Bosannya. Nak kena buat apa Ali. Ejen Ali lah. Kerja kita belum selesai. Boleh lah tengok ejen Ali depan ni. Apa pula ni? Masuk lah. Garut je. Siapa pula ni? Oh, dia orang punya. Apa dia orang ni berbual pasal rasuah? Sibuk je. Apa kata aku ajak dia orang pergi tengok wayang? Jom. Kita nak pergi ni. Kita nak pergi tengok wayang lah. Kau lupa ke? Oh yes. Kan ni aku dah belanja dua tiket. Tadi dah belum apa-apa start wayang. Kau berapa? Alah, sikit. Kau tak ikat. Cepatlah sikit kau ni. Aduh. Boleh. Bawa lah slow ah. Sudah. Kena sabar lagi. Lah. Alamak. Selamat pagi, Cik. Selamat pagi. Tak lesen, Cik? Lesen? Okey, lesen. Okey. Lampu merah, Cik? Ya, betul. Alah, Cik. Saya cari makan. Tuan cari makan. Saya kat sini lah. Rafi. Jangan macam tu lah. Kan rasuah. Kau tak tengok TV tadi ke? Alah, sikit je. Besar rasuah. Tak baik. Jangan. Tak boleh. Tak boleh. Rasuah membawa padah. Jangan sesekali kita menerima dan menawarkan rasuah. Ingat, rasuah membawa padah. Betul apa yang kawan tu cakap. Jangan makan ya, Cik. Pergi sama je. Ayolah. Mahal lah tu. Dia kau. Aku bayar. Hati-hati menu, Cik. Dah. Weh. Kita nak pergi mana ni? Kita nak pergi mana? Kita nak tengok wayang lah. Apa lupa Ingat kan kena pergi wayang sama. Bukan, belum. Ini belum. Kau buat seluruh je. Lepas tu kau buat muka sikit. Lepas tu kau tengok. Tak boleh. Jangan. Woi, saya kat mana ni? Saya nak saja. Kita pergi butik kat mana ni? Memang, Cik. Memang Kau menawarkan rasuah.